tak cemburu cukuplah tu. Aku hanya mau jadi aku. Are you feeling me? Aku bukan ratu. Cuma aku suka nyanyi lagu. Kenapa mesti kena kacam aku? Hampa bersepa dah tengah hari berkembang lu ni. Pi masuk dalam. Hampa pi masuk dalam. Hei, budak-budak lo mau buat apa duk main lah. Tak cemburu cukuplah tu. Aku hanya mau jadi aku. Are you feeling me? Aku bukan ratu. Cuma aku suka nyanyi lagu. Ini Kak Zah. Hobi dia pergi rumah orang bawa cerita. Dah lepas bawa cerita, menutup rumah orang. Inilah hobi dia hari-hari. Kalau dia singgah rumah hampa tu, baik-baiklah hampa tutup pintu. Sebab apa? Sekejap lagi macam-macam cerita dia buka, macam-macam cerita dia bawa. Inilah Kak Zah proper. Makan. Makan. Dari kecil aku belah hampa nak putih, tumpuk, sampai naik comel dah. Alah ucuk-ucuk. Alah, makan. Makan bagi banyak dah kambing. Nak ayam tak lama dah. Pak Leman, Pak Leman. Takkanlah nak menduduk sampai ketua. Takkanlah nak menikah dengan kambing esok. Kerja dengan kambing je. Tu nak pergi menjual cerita mana pula? Amboi Pak Leman, kita tanya elok kot. Amboi garang. Ni, nak beli kambing ni untuk Raya Haji. Boleh ke Pak Leman? Apa ekor Amal? Kak Zah nak 2 ekor. 2 ekor je boleh. Hantar rumah tu. Boleh tak? Boleh. Boleh Kak Zah. Ni Leman, matang dah kau ni. 2 ni, nak buat korban ni. Boleh dah. Dua-dua ni. Yang bagi nama apa tu? Yang tu. Hak ni putih, hak ni tumpuk. Amboi, lebih pada anak bagi nama. Alah aku belah lagi kecil. Ni berapa semua ni nak bayar? Ambil aku deposit mai 200 cukup lah. Takkan 200 orang kampung je. Aku bukan percaya Aku banyak ribu boleh ha? Kira semua berapa kita bayar cash semua. Yalah, hang tu bilang banyak kan tak boleh bayar. Mana kau beli ni? Tahu. Fikir jadi lah. Jadi boleh? Boleh. Alah, nak tunjuk gelang lah tu. Langsung tak cemburu cukuplah tu. Aku hanya mau jadi aku. Are you feeling me? Aku bukan ratu. Cuma aku suka nyanyi lagu. Kenapa mesti kena kacam aku? Hampa bersepa dah tengah hari berkembang lu ni. Pi masuk dalam. Hampa pi masuk dalam. Hei, budak-budak lo mau buat apa duk main lah. Assalamualaikum sah. Amboi Cik Min, rajinnya susun kasut. Sal ada ke? Waalaikumsalam. Saya tak ada. Dia pergi market kot. Waalaikumsalam. Kak Zahman ni nak minum ayam kopi. Jangan pipi buat ayam kopi sah. Kak Zah, boleh masuk meh? Kak Zah masuk dulu. Saya keluar beli ais tak? Minumlah Kak Zah. Kopi habis. Ayak sirak je yang ada tu. Tak apalah Sal. Kopi kan mahal. Aku tahulah hang semua benda nak berjimat cermat. Ayat sirap pun tak apalah. Lain kali kita berbelanja lah sikit. Barulah berkat hidup kita ni. Sat nak Kak Zah? Nak pergi ambil agak-agak teh Sat. Minumlah dulu. Boleh. Apalah Sal ni. Tenggelam pergi dah sofa ni. Kedekut-kut nak tukar. Duduk tak sedap. Tak elok. Hello?
Ni Kak Zoh dekat Omosan ni. Besoklah minum banyak sirap. Awak. Besoklah asalkan jenis berjimat. Tapi tak sampai Haji Bakir lagi lah. Di kedekut tu ada dah. Ha? Loh, pasal apa pula? Batu? Lah hang tunggu sat nak pi ni lah. Lagu mana lah Pak Haji boleh nikah dua? Yang bini dia tu lagu mana? Nikah dengan Kak Ayah Dandut. Hang tunggu sat itu. Besoklah orang lah ni. Kak Zoh pun nak beransur pi dah tak tahan. Duduk Omosan ni. Bau busuk siapa dia? Hancing. Kak Zoh pun nak balik dah ha. Sakit jubung duduk atas sofa sah ni. Kalau aku nak tunjuk ke ha, tengoklah dengan tenggelam, dengan keras. Ni macam manalah sah boleh duduk dengan lelaki dia hari-hari no. Tapi bagaimana dia pun jenis kedekut. Orang pi lah tukar dekat Usmat Furniture tu. Ha, sofa sana elok-elok. Siapa aku kerah no Kak Zoh. Amboi, mau boleh duk kutuk sofa orang. Sal, Sal. Ni Kak Zoh balik dulu nah. Terima kasih lah yang sirap ni. Ni, boleh tukar sofa kot nah. Boleh tukar dah sofa ni. Balik dulu lah masa. Tunggu, aku tukar semua sofa ni. Bukan aku tak ada duit. Cuma aku tak tahu nak beli tang mana. Mana Kak Zah? Balik dah? Balik dah bang oi. Ni, duk kutuk sofa rumah kita. Tak apalah sayang. Sekejap lagi kita pergi Usmat Furniture. Kita beli sofa baru nah. Dimanja, lapas apa saja ku tegar memberikan apa-apapun. Dimanja, bukannya boneka, ingin kau ku potretkan bak Mona Lisa. Ku rasa hatimu pun begitu. Malu-malu namun hati mau tetap tahu. Ku rasa bukan diriku saja. Ragu-ragu namun hati tetap ingin tahu siapakah. Bertanya siapa gerangan, sering berbisik kata baby I love you. Bertanya andai kau terima, suatu hari ku jadi superhero-mu. Ku rasa hatimu pun begitu. Malu-malu namun hati mau tetap tahu. Ku rasa bukan diriku